Made, to adalah cara-cara aku kak ngaga ikan bilis merah ke dibira aku suka, okey? Tok cara ya, okey? Nanti kita akan nemu, terus kita nuntun beliau tu sampai habis, okey? Tok cukup senang kena kita ngaga tabah cun tu made, okey? Terus stay tune made, okey? Bye. Selamat pagi made, nyari pagi tu aku ngaman nana bisa ngaga site nama mana? Respi tok okey biskut lah. Gawai tok pernah dibira tahun 2025 coba. Tapi doaya ngagak baru. Ianya nemu kita pelabak ko ianya ikan bilis merah. Cukup simple. Tok ketabas ngam hari gawai, okey? Jadi kita akan nemu bukan cara doaya ngagak. Stay tune made. Okey. Tok bahan-bahan dikena manana ngagak nya ianya respi ikan bilis merah. Okey. Ya, ikan bilis tu Ikan dari dibuat dibuai tulang perut, to si ikan bilis ya ke grade nya lah. gula Gula nama? biasa. Okey. Banyak Ciri kriang. kering tu ikut nanti ka pedas mayang gay ka warna merah, bawang putih, bawang merah atau blender lagi. Bawang putih, bawang merah, bawang cili. Nah, renam dulu bawang cilinya. Nah, awak. Kita masuk bahan-bahan pisau lah. Okey. Bahan-bahan di pisau tadi lah. Pisau hancur lah. Lepas cuaca panas hari itu, ngam lah sesuai. Itu cukup simple tu. Nadai mayang macam. Ya mai digagak ikan bilis merah tu amat nana tu. Biasa dah lama subak mula dua subak ngena ikan lumek lah, ikan lumek merah. Danya dua tukar ke ikan bilis lah, laban ikan lumek terlampau mahal. Dua ngena ikan bilis lah dia tu, ikan bilis merah. Sebab ngena lumek lah. Boleh tahan harga ya. Cuma lumek kita mai tulang aja lah. Tapi rega yang boleh tahan lah. Nyak dua itu tu ngena ikan bilis. Jadi ikan bilis tu kena cuci dulu lah. Cuci, tapis, baru kita goreng lah. Okey, ikan bilis tu dicuci kita dulu lah. Udah dicuci, tapis, baru kita goreng ya. Lepas goreng, baru kita nyemur ya. Bukan setakat digoreng aja, entah mana tau. Bisa kena sekedar digoreng terus, grup-grup. Jadi itu lain orang lain cara lah. Depan tu cara tu mana tersendiri lah, cara doa ya. Hari subah-subah. Agak aku lebih sekilo tu. Dah 2 kilo tu. Ini ya mau perut tu. Tulang. Ini nana, mau tulang terlepas nekak ke ikan bilis merah. Ya mulai. Ya Melayu, lepasnya yang nyuruh ngagak. Nyak Melayu mayu. Okey, tu ya udah ditapis kita Perut warna merah. Itu proses pemerukan yang kau kalau merah ngau gula nak. Gula goreng lagi. Kalau merah tu proses kita meruak dia. Dia mayu 2 kali ke kena cukup dia lagi. Kalau selesai pak dia. Batu rumah dia. Dia tu kita nyampur ngau apa warna merah lah. Kacau aja. Bantai tu mayan tu besar nyamai ya.
Kacau sampai merah sampai seperti. Kacau. Ha. Setia tu cukup simple tu nak tu sah mat ngagak tu. Tak mai kita bas. Tabas. Dahnya. Cian mat ya. Janji airnya kurang. Tembok sekali tak dalam. Enggak, enggak Pak. Lap maya adik ngurang lagi gulai baru Pak. Mbak nyen. Nah, caranya. Merah lagi. Sini dah. Ini yang bisik tisu. Ketiak je. Itu ya udah dikacau kita, disebati kita, digaung merah. Denyak kita yang guriang ya. Udah guriang baru kita nyemo ya. Kita hendak tok si stay tu maknana lah. Bisa stay orang guriang aja lah. Tok nyak pulang ke masing-masing. Tapi tok stay tu maknana cukup simple. Okay. Tunggu adik guriang ya. Ya ada panas kita masuk ke bahan pisau tadi lah. Bagi ada kali bagi dua lah. Kacau. Nanti pecah minyak gak? Nanti lepas semua mantau dulu lah. Baru kita nabak ke ikan bilis tadi.
kita ngacau ya sampai pecah minyak lah. Okay, bermakna pecah minyak bila kita ikat rasa bersin, baru ya dah menjerah lah. Ataupun dah bakal dah pecah minyak lah. Okay, dah pecah minyak. Dia kita nyampur gula lah. Gula kasau. Dengan kita nyampur pewarna merah lepas ya dah sebati ya pan berkilat kita yang ketika anonya yang ketika nabak ke ikan bilisnya dulu kita mesti yang ban kisaunya betul-betul macam minyak lihat ya ketika anonya tahan lama bila udah sebati betul kita nyampur yang pewarna merah. Okay. Ini kita ngacau baru lah. Kacau. Ini kita masuk ke ikan bilis. Untuk 2 talam lah, untuk yang kedua. Okey, kacau. Kita ngacau tu kita nguriang yang nak sampai bekal kita nguriang ikan bilis kena orang ke nasi lemaknya. Nah, okey, kita tak buat macam seperti rangup ikan bilis yang orang pakai buat nasi lemak. Tak. Okey, kita goreng basah-basah macam ni lah. Okey, janji dia sebati. Sebab kita akan ada satu step lagi macam mana kita nak buat dia lah rangup. Okey. Lepas ni, lepas dia dah seperti macam ni, kita akan jemur dia di bawah cahaya matahari. Okey. Harap-harap cuaca hari ni panas lah. Bak kata orang seperti berjemur ikan masin. Macam tu lah. Ni dia dah sebati lah. Cukup simple dan mudah cara saya dengan Mak Nana buat ni. Ngam tu untuk ketapas madai. Inilah hasil semua dia. Okey. Okey, untuk maklumat semua, kita dah cuba pakai obon dulu, saudara kita. Memang tak sedap. Memang kita apa dah? Orang kata lain. Memang tak seperti yang kita jebur dengan mata panas. Okey, inilah hasilnya. Kalau mata panas ni betul-betul panas, 1 hari lah. Kalau tak panas sangat, terpaksalah jemur berkali-kali. Okey, betul kita jemur lah. Okey, seterusnya proses penyemuran dia lah. Cuaca pun nampak menyebelahi kita lah. Okay. Lepas tu kita jemur lah. Kita tutup pakai ini supaya lalat tak masuk dalam. Okay. Dia dah macam ni. Biarkan lah. Jemur panas ni untuk melindungi daripada lalat lah. Supaya tak hingap di dalam. Okay. 1 hari ni biar dia berjemur di sini lah 1 hari. Lepas 2-3 jam kita akan kita akan kacau tu ya. Okay, harap cuaca ni panas lah. Kita kepit dia semua macam ni lah supaya leluan lalat apa semua tak boleh masuk. Macam ni. Kita pasal kepit dia. Okay, sebab meja ni kecil, pasal buat macam tu lah. Okay. Dan sarinya hujan basi Bujaya den. Isi 2 hari hujan. Jadi ikan bilis tak nyak lah. Nak kering. Jadi dia tahu jemur bak ditok. Baru panjang jemur. Jemur ditok. Di kelambu ngai ke bisa lalat masuk. Okey. Nanti hasil udah tembok baru kita medak ya lah. Nanti udah kering. Ndak untuk kering dah basah-basah agak. Okey.
Tok ya dijemur baru panjang di tok lah. Ya di kelambung ngejak ke lalat nak masuk. Di tok panas lah mana sesuai. Dijemur di tok. Okey. Jadi kita akan nemu terus nonton sampai habis. Lepas tok sampai selesai. Agak bisik pengawak agak udah tok. Okey. Okey, dia tok ikan bilis tok udah tembok. Dua mak nanang agak tok bat dengan panjang lah. Laban bat Sibu Jaya dia tak sempat. Lapan ke hari hujan serinya. Di tok nyembi nasib seri tok hari hujan. Hari hujan pula panas. Bisa kemarin kau seri tok cukup panas. Cuma lemai ya ke hujan. Okey. Dia tok kita minta bekani ikan bilis tok udah siap dijemur. Dan seterusnya. Okey. Tok proses kak nyampur yang ngau gula nama? Gula kaster. Tok ikan bilis tok udah kering, udah nak kering tau tapi ya basah-basah lah. Lak ke gulanya lekat, okey. Yang ni dah siap 100% kita dah jemur. Kalau ikut dia kalau panas cukup panas, hari keadaan cuaca yang baik, 1 hari cukup dah. Okey, memandangkan cuaca ni tak menentu, maka kita pun dekat 3 hari lah. Hari ni yang hari yang apa nama? Orang kata hari panas, okey. Apa ni? Jom kita tengok macam mana kita nak buat lepas ni. Okey, kita campur dengan gula kaster ni. Campur ya, tengok. Sekarang ni dia dah macam sontong dah, okey. Sontong merah tu. Dia punya gula tu masih apa orang kata nampak kan? Lepas tu kita gaul macam ni lah. Okey, gaul. Okey. Okey. Kita tak goreng seperti yang ada yang goreng terus, tapi kita tak goreng. Kita cuma jemur pakai air pakai jemur dengan cahaya matahari. Sedangkan minyak-minyak tu dah agak kering, baru kita ni lah, angkatlah dah siap, okey. Nampak. Dia seperti sotong kan. Gula ni dia melekat ke tepi ni. Memang ngam adik kena ketai gawai. Tapas ketai. Nanti orang ke agak ngiru arak. Memang okey. Memang apa kata menyerah ternyata. Memang sedap lah. Okey. Manis-manis, masin, pedas-pedas sikit. Ya. Sotong kita tak mampu nak beli, kita buat ikan bilis. Tu je. Okey. Dia tak rangup. Seperti apa-apa orang goreng tu, ikan bilis goreng, dia tak seperti yang kita goreng yang rangup tu. Seperti yang dicampurkan kacang yang saya gorengkan sebuah hari. Dia tak. Dia ni Rasa soto merah. rasa soto merah. Dia basah-basah lah. Memang tak ada kerup-kerup. Dia basah-basah. Si sotong lah. Sebut sekali gula. Agak simpan. Yang banyak gula sebab kita nak manis. Okey. Dia macam ni lah. Angkat kenyam dah. Tengok dekat. Inilah kejadian dia. Setakat cantik, sedap. Memang sesuai. Tahu kita nguji madai. Cukup simple, nyamai agak tak. Kita nak goreng telur bakal goreng-goreng, cukup goreng cukupnya simple, cukup nyamai agak tak. Nak goreng ke kering-kering. Lepas tu aku ngaman nak siap nak agak tak kerup-kerup lah. Ya basah-basah. Tinggal tembak tu. Dia nak kerup-kerup. Ya basah-basah dah. Saya suntung lah. Dah siap. Kita simpan kat balang lah. Untuk kawai nanti lah. Satu balang. Ni memang kadang memang laku keras lah. Bab minum memang selalu ni lah. Bukan setakat bab minum saja lah. Sambil kita santai-santai. Kalau ngam, bila kita membawang memang ngam. Ya, kita apa nama? Kita nak manis lah. Biar dia punya rasa ikan bilis tu kurang sikit. Kita cuma nak maniskan dia sikit. Itu terpulang kepada kita lah.
Tapi saya rasa dia bagi dia manis sikit, memang sedap. Ni tak pedas lah, okey. Sikit je. Okey, mari setakat tu aja konten ikan bili ya. Last terakhir persiapan kuih gawai ataupun biskut gawai ataupun persiapan gawai untuk membuat nama kata biskut. Okey. Terima kasih ya, agar kita akan nonton video aku sampai habis. Okey. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe apa yang Nana channel. Okey, mari. Selamat Hari Gawai 2026. Oh ha.